Hai, Assalamualaikum guys. Hari di sini, terima kasih untuk korang yang sentiasa menonton video kat channel Adi Jojo ni. Kali ni intro dia aku terus masuk sebab tadi sebenarnya aku dah pusing-pusing je. Hari ni hari raya yang ke berapa ni? So aku macam tiba-tiba rasa nak makan makanan Kelantan. Sebab dia kalau raya, kalau kita kat Kelantan, kita akan cari makanan-makanan Kelantan yang macam nasi dagang ni tak cari pun sebenarnya. Nasi dagang, roti jala, kuzi memang akan dihidangkan oleh tuan rumah tiap kali beraya. Sate sini pun ada. So makanan-makanan tu sebenarnya aku rasa macam teringin tiba-tiba nak makan nasi belauk. Aku last makan nasi belauk pun bulan berapa pun tak ingat. Mungkin bulan 11 tahun lepas. Tiba-tiba rasa teringin kan. So aku tahu orang Kelantan dia kalau raya dia memang terpaling Kelantan lah. Dia takkan balik awal. Masa ni mungkin tengah sangkut jam ataupun masih bersama sanak saudara di Kelantan. Dan kedai-kedai Kelantan takkan buka lagi pada minggu pertama raya di Kuala Lumpur. Kajang masih menjadi kajang, tak jadi kajai lagi. Tak jadi Ampere lagi, tak jadi Selayar lagi. Masih dengan nama dia sebenar. Shah Alam pun masih lagi belum Shah Alam lagi. Jadi aku cari kat mana aku nak makan nasi belauk pagi ni. Whatever lah, nasi dagang, nasi kerabu aku tak nak. Aku nak makan masa puasa hari tu. So dengan gigihnya aku pusing lah ada pantai dalam ni. Kedai-kedai Kelantan semua tutup. Tapi KL heaven day. KL sangat clear jalannya. Aku cari kedai Kelantan lain lah yang aku boleh cari. Dengan jalan yang clear memang heaven. Rugi weh kalau tak pusing KL pagi masa ni. So pusing-pusing aku jumpa satu kedai. Taklah kedai macam food truck. Akak tu tulis nasi dagang, nasi tumpang. Macam tu lah. Terus kat parking ni tengok dia punya kedai. Aku minta nasi sikit tadi. Patutlah ringan. Tak apalah, diet dek. Dah besar macam mana pula. Tengok dia ada nasi belauk. Tapi aku sebenarnya mencari lauk gulai ikan yang kuning tu. Tapi tak ada. Dia ada gulai ikan yang tak kuning. Dan nasi dagang dia bukan nasi dagang Kelantan. Dia kalau putih macam ni nasi dagang Terengganu. Tapi akak tu cakap Kelantan. Aku kan nak order ikut Kelantan dengan akak tu. Tapi nak tanya ikut KL. Aku pun terjawab lah ikut KL. Saya lah kita breakfast nasi makanan Kelantan ke Terengganu ni. Sebab dia kalau Kelantan dia beras dia lain kan. Campur-campur coklat tu. Sebab aku craving nak makan nasi belauk dan seumpamanya aku ambil gulai ayam dan juga gulai ikan. Walaupun gulai ikan tu tak warna kuning, boleh lah. Teringin. Walaupun dia macam simple je video aku hari ni, tapi aku tak apalah, aku buat je video. Sebab aku tahu bulan-bulan lepas raya ni korang pun mesti mood lemang, rendang lagi kan. Aku ingat aku nak try rate lemang-lemang yang dekat Pantai Dalam ni. Macam banyak je kedai jual lemang. Macam kita rate, nak tak? Rate lemang Pantai Dalam ni. Lembik ke, keras ke, dia perangat ke. Bukan boleh kira jual lemang lama-lama ni kadang. Jual perangat je, orang tak beli perangat. Ada yang betul-betul bagus. Heaven lah jumpa tempat yang boleh makan proper. Duduk kat meja. Aku sakit mata sikit sebenarnya, tak simetri belakang tu. Kenapa sengit? Boleh makan tak guna glove, sedap bau dia. Masa aku bawa kereta di Heaven tu, bau dia sedap. Raya di perantauan macam lah. Rindu makanan kampung. Tapi tak boleh balik lah. Kita ada benda lain kan. Kita hidup ada komitmen dek. Dia kalau shoot mendekat macam ni cantik sebenarnya. Sebab aku terus nampak makanan. Tapi aku buat untuk YouTube. So YouTube macam ni lah. Boleh lah. Bismillah. Aku ingat strategi baru aku, TikTok, IG semua tu aku buat video. Masak lah dulu menu bajet aku tu. Pening lah nak makan 2, 3, 4 platform. Kenyang weh. Dah meningkat usia jaga kesihatan lah tiba. Oh gulai ikan dia, ikan tongkol. Dia tak potong Setengah kedai ikan ni dia potong lagi, ni tak potong. Bismillah. Makan kat luar ni aku lagi suka sebab aku boleh tukar-tukar angle tanpa aku adjust lighting. Kok lah korang dah tahu pop-pop makanan Kelantan yang dia orang Kelantan tapi tak balik Kelantan, dia still meniaga juga. So komen weh. Untuk anak-anak perantau yang tak balik ni, bolehlah makan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah kena banjir ni. Dia mungkin masin sebab banjir kuah ni. Oh tak sedapnya. Aku search ingat gulai yang kuning yang aku cari tak ada tu. Tapi tak apa. Yang ni pun okey. Tak apa. Oh total ni tadi ayam dengan ikan lauk dia ni, harga dia RM12. Standard lah kalau KL. Tapi macam okey dah. Sedap je sebenarnya. Lengam je. Cuma aku terlebih bubur kuah ni, so dia masin. Banjir tau kuah aku ni. Bismillah. Ada orang kan tak suka makan ikan air yang kat tengah ni. Hitam ni ada orang sanggup buang tau. Tapi aku suka. Sedap lah rasa di tengah ni. Orang kata nak mengubat tu dapat jugalah. Sebab aku masih mencari gulai kuning tu yang buka pada minggu pertama raya. Kat mana tu? Bismillah.
Biasanya kan kalau nasi dagang, aku tak makan dengan acar ni. Aku tak makan dengan acar sayur dan sambal. Tapi kalau kat KL, korang beli nasi dagang, mesti akan jumpa yang letak acar sayur. Belum ramai lagi balik. Kau tahu aku tak raya jam ni. Oh lah, jam ni. Buat apa? Kapan? Clear, tadi pun pergi bandar tu pun clear. Ya, tak ada orang. Tak ada. Banyak kereta. Orang dari luar nak masuk KL kot jam. Kan semalam banyak viral dekat Plaza Tol tu jam. Bentung apa semua karak tu. On the way lah tu diorang tu. Dia ni semua ada way dah ni. Minggu ni. Nanti hari sini ni. Isni nanti jam balik ni. Sementara tak ada diorang ni. Yang kerja dah. Apa dia? Saya nak masuk dah. Rampat datang. Sorry. Tidak eh? Okay, bye. And dia pakai, dia punya sambal ni Kelantan style. Dia ada limau, kulit limau dalam tu. So dia masam-masam pedas sikit. So style sambal Kelantan punya style lah. Aku nak asingkan tulang ni, ikan kan. Makan ikan satu je malah nak asingkan tulang. Tapi dia punya kick lagi bila makan nasi dagang dengan ikan. Jadi kita try gulai ayam dia pula. Aku punya ikan yang hancur macam nak ambil kucing lah ni. Tak ada tulang, nak make sure tak ada tulang. Ayam tak letak banyak gulai tu. Nanti aku isi masin juga. Tapi memang kalau aku makan satu lauk tak cukup. Sebab aku banyak makan lauk daripada makan nasi. Tak gulai ayam. Suam lagi dia punya ayam ni. Ya, ayam ni lebih terasa dia punya lemak gulai tu. Tak cantik, rasa jauh sangat shot tu. Tak banyak close up. Lebih menyelerakan. Ayam ni lembut. Lemak-lemak gulai tu rasa. Sis aku tak banyak sangat. So tak ada rasa masin ke apa. Memang rasa just nice. Macam rasa lemak gulai Kelantan punya. Dan korang kalau suka makan nasi dagang, suka campur gulai ikan ke gulai ayam lauk tu? Ada makan gulai udang, sedap juga. Kalau makan banyak ini aku dah kenyang lah. Tapi dia punya craving tu sanggup cari jauh. Tapi ada satu benda aku rasa kalau craving kat KL ni susah nak dapat. Kuzi. Kalau Kelantan kita kalau raya kita makan roti jala dengan kuzi. Bukan gulai ayam, bukan kari ayam. So kuzi tu nak dapat KL aku tahu kat mana ada jual. Roti jala banyak lah kuzi tu. Sebab dia lain sikit. Sedap lah. Budak suka tapi macam sekarang macam craving pula Kalau cakap benda depan mata susah nak appreciate. Bila tak ada aku cari. Akulah tu. Cari roti jala kuzi ni tak ada. Lagi satu kan, tadi aku pusing KL kan pagi-pagi. Aku rasa rindu gila momen yang zaman aku buat YouTube je dulu. Which is aku akan cari sendiri makanan tu. Aku nak makan apa, nak makan mana. Aku pergi jauh. Aku cari kedai tutup lah. Salah kedai lah, salah jalan lah. Dia benda tu sebenarnya momen yang YouTube pun boleh dapat. Nampak sangat kat tempat lain. Aku banyak pay. Tapi tak adalah. Dah kurang sikit. Kenyang weh. Alhamdulillah. Okay, memang patut aku minta nasi separuh tadi. Tadi macam tak cukup. Ini kenyang weh. Habis ayam je. Thank you korang yang tengok video kali ni. Sorry lah, aku tak review detail sangat. Sebab dia sebenarnya lebih kepada blower pula datang. Dia lebih kepada blower datang pula je blow kat sini. Yalah, tempat-tempat je blow pun aku yang buat video kat sini. Thank you for watching. Aku tak ada nak review sangat sebab aku lebih kepada nak makan. Tapi aku fikir video YouTube aku tak ada minggu ni. Walaupun aku tahu korang sibuk beraya, tak sempat tengok YouTube. Tapi tak apa, aku buat je dulu. Mungkin korang tengok 2-3 minggu lagi tak apa. So thanks for watching. Kita jumpa lagi dalam next video. Abang blower tu pergi bawa dekat kereta aku tu. Tak apalah, biarlah dia buat kerja dia. Kita jumpa lagi dalam next video. Thank you yang tengok video ni. Selamat Hari Raya. Jumpa lagi minggu depan. Nak buat video mana pula Rek Lembang tu macam menarik juga Aku rek Lembang tu. Banyak now jual Lembang. Rek Lembang lah next video. Expect lah benda tu. Ada aku buat. Cuba kat mana tahu. Patah dalam ke area sebenarnya Sekincan Kajang Bangi ke di situ lah kot. Nikmat belum makan tangan. Selalu makan dengan glove. Bye-bye.